Okay guys, jangan lupa like dan share video lagi kita. Okey tak video ni? Okey. Aku pun kan? Puas lah. Raya sekarang semua nak online. Mestilah, sekarang kan dah moden. Raya, tapi semua sibuk dengan handphone. Cikgu, bila kita sampai? Awak tak merasai apa yang saya rasa berkaitan raya. Dulu, waktu saya kecil-kecil, selepas daripada solat hari raya, kami pusing satu kampung ziarah. Cikgu, sekarang kita kongsi kegembiraan lebih ramai orang zaman dahulu, betul tak? Tapi adakah kamu rasa kemanisan raya itu sendiri? Okey, mari cikgu bawa kamu semua ke flashback cikgu. Gu, kat mana ni? Kat sini saya akan terangkan dan jelaskan macam mana cara orang-orang dulu merayakan Aidilfitri. Mak, macam mana ayam ketupat ni, Mak? Oh, senang je. Mula-mula kita buat makan ni dulu. Oh, macam tu. Ini satu skill kemahiran. Bang, selamat Hari Raya, Mama Zazai Batin. Selamat Raya, Mak Zee Batin. Nah, ni ada duit raya untuk awak. Terima kasih. Sama-sama. Okey, sekarang kamu faham tak sebagaimana apa yang cikgu bawa tadi? Mungkin kami terlalu sibuk dengan telefon. Cikgu, apa kata kita gabungkan cara lama dan cara baru? Apa kata kita buat video cara raya sebenar nak? Betul-betul konten berfaedah. Kami kecil ni dan masuk ke bawah atas. Buat apa? Betul. Buat ketupat. Taklah. Nampak tak? Kan elok tu. Teknologi ni kan alat. Yang penting cara kita gunakan je. Betul tak? Cik Nabil tak sama tu. Kejap ada orang panggil tu. Minta diri dulu. Assalamualaikum. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. maaf zahir dan batin.